Dan kalaulah buat pembedahan, doktor, apa sebenarnya yang akan dibedah dan bahagian mana yang akan dibaiki? Jadi pembedahan dibuat dengan bius penuh. Jadi pesakit tidak akan sedar diri, dan kita akan posisikan pesakit dan kita akan bersihkan kawasan tersebut dengan penorihan kecil. Kita akan masukkan kamera, lihat dalam sendi tersebut, selaput yang keras tu. Jadi kita akan riliskan selaput tu, kita akan koyakkan balik selaput tu supaya pergerakan tu akan dialami balik. Selepas tu kita akan kikis yang tulang yang lebih itulah. Kita akan kikis tulang lebih tu supaya kekangan tu tidak berlaku dan ada space dia, supaya dia nak gerak tu senang. Okey, baik.